flasher dia. Okay, so macam customer ni dia pakai spotlight yang jenis branded lah, yang jenis baik punya. Kalau ada customer yang nak bawa yang biasa pun tak ada masalah. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kat depan saya ni ada Kiwi 180. Okay, customer ni datang daripada Shah Alam, Kota Kemuning untuk buat pemasangan spotlight feature eye UF1 Viper. Okay, so untuk spotlight dekat pelbagai motor, dia tak kisah apa-apa jenis motor dan apa-apa jenis spotlight. Okay, nak kisah yang murah ke yang mahal ke, upah pasang saya tetap sama. Cuma untuk kali ni Kiwi 180 ni dia pakai spotlight yang jenis baik lah. Okay, ni yang jenis brandednya, yang baiknya. So harga dia pun dalam 300 ke 400 macam tu. So customer kata kalau ikut harga asal dia 500 macam tu. Okay, untuk Viper UF1 Viper ni dia memang mahal loh. Okay, so dia punya kelebihan dia, boleh tengok ni, dia ada satu casing tu kat sini tau. Dia boleh tukar-tukar benda ni. Dia ni magnetik macam mana? Okay, so dia punya casing dia boleh cabut tau. Dia boleh tukar kuning. Dia ada, lepas tu kat sini dia ada putih dan kuning lah. Untuk model ni dia ada putih dan kuning. Tapi kalau kata kita tukar casing ni putih kuning, dia akan jadi kuning je. Tapi kalau kata kita tak jernih, kita boleh pakai putih dan kuning. Okay, so nanti kita tengok feature eye UF1 Viper ni pasang dekat Kiwi 180 ni. Okay, okay, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight feature eye apa nama dia tadi, Viper UF1. Okay, so macam ni lah keadaan dia untuk spotlight feature eye Viper UF1 ni. Okay, so dekat sini ada tapak dia, tapi tak cantik lah bila dia letak kat bawah. Tapi bila duduk dekat kawasan atas ataupun paras-paras headlamp ni, suluhan akan dapat cantik. So disebabkan malam, jadi saya dah tunjuk dekat customer dan saya dah adjust betul-betul ngam-ngam berkesesuaian dengan mata kita. Okay, so ini keadaan dia. So saya akan onkan motor ni. Okay, so untuk switch saya letakkan dekat sini untuk feature eye dekat Kiwi 180 ni. Okay, so kita boleh tengok bila saya tekan on, nampak untuk lampu dia betul-betul ngam-ngam macam ni. Dia sebab ada garisan dan dia ke bawah bulat. Ini untuk feature eye lah. Okay, kalau kata brand lain, Motor Wolf, dia lain pula cara suluhan dia. Tapi dia tetap yang baik juga. Okay, dan ini warna putih dia. Dan dia ada putih kuning. Okay, dia untuk single mode dia ada 3. Tekan sekali kuning, putih, putih kuning. Okay, lepas tu dia ada flasher mode, strobe light. Okay, dia ada kiri kanan. Okay, so kita off. Okay, lepas tu dia dekat sini ada satu macam fungsi tau. Saya pun tak pasti sangat lah. Okay, okay, nampak dia boleh on. Lepas tu dia boleh dia boleh klip-klip, nampak? Okay, so dia kiri kanan dia klip-klip. So dia aksesori lah. Okay, okay, selepas tu okay, selepas tu bila kita tekan horn kan. Okay, kita tekan horn. Nampak dia ada fungsi tu untuk feature eye ni. Dan pasang dekat Kiwi, dia boleh guna fungsi tu. Ada setengah motor dia tak boleh guna fungsi tu. Okay, sebab elektronik dia. So jangan ada yang minta paksa. Sebab benda tu ada setengah motor tak boleh. Macam ADV 160 pun ada tak boleh. XADV tak boleh guna fungsi tu. Okay, so saya tunjukkan daripada depan ni. Okay, nampak okay, so saya tunjukkan dia warna putih. Okay, saya tunjukkan dia warna putih. Lepas tu saya tunjukkan dia strobe light. Okay, okay, untuk strobe light dia, flasher dia. Okay, so macam customer ni dia pakai spotlight yang jenis branded lah, yang jenis baik punya. Kalau ada customer yang nak bawa yang biasa pun tak ada masalah. Tapi yang ini video ni dalam 3-4 biji Kiwi 180 saya pasang. Yang ni mungkin ke 5 atau ke 4. Yang ni first dia pasang untuk Kiwi 180 yang ni. First dia pasang spotlight branded. Okay, so tak kisah customer nak bawa sendiri barang ke. Macam customer ni dia bawa barang lah sendiri kan. Dan saya ambil pasang je. So kalau nak beli yang murah ke yang mahal ke tak ada masalah. Tapi kalau murah sangat saya tak ambil. Sebab apa? Nanti dia cepat rosak. Bila cepat rosak, nak kena buat balik. So buang masa tau. Jadi beli yang murah, beli yang okey-okey sikit lah. Okay,
Tapi yang ni dah terlebih okey. Ini harga dia 500, promotion dalam 300 lebih macam tu. Okey. So itu saja untuk Kiwi 180 ni. So kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori electrical, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao.